Okey, ni siput. Apa dia, Cep? Siput belintong. Siput belintong. Okey, siput ni selalu orang Kelantan kan makan. Kelantan makan kan? Oh, betul Kelantan. Sebab adik pak saya orang Kelantan. Ni asal Kelantan. First time. So kita nak tengok dia punya isi, katanya lagi sedap. Lagi sedap kan daripada siput biasa? Ya, sedap. Okey, nanti kita cuba. Cuba dia masak dulu. Dah. Dalam dia kita masak dengan daun kaduk. Daun kaduk kan? Daun kaduk. So kalau kat kampung memang macam-macam makanan kita boleh jumpa. Ni daun kaduk. Dia lain sikit tau. Tekstur dia dengan siput yang biasa kita makan tu, dia lain sikit. Tapi katanya lagi sedap. Kita cuba, okey? Menjala. Kita nak try. Siput gondang. Siput Belitung. tak payah tuan-tuan, perempuan panas ni. Harus disedut. Weh, 2 jam. Sedut. Panas! Aira main kata ibu lagi. Mantap. Mantap, Pak Bu. Mantap Kita cuba yang kedua. Ini chef pertama tadi masak ikan masak lemak. Tu chef kedua. Tak ada boleh sudah terpecah-pecah tutup je. Dia tak apa. Dia petik dulu. Ni dia biar dia milih. Dia bina sebab dia banyak. Sedap Banyak kan? So kita terah.